Lepas tu Pak Awang terus turun dalam kubur. Lama dia kat dalam tu, terlalu lama. Makhluk tak berkepala tu macam dah tak sabar. Tiba-tiba dia pun turun sekali. Dan cerita yang pertama ni pasal seorang lelaki, kita bagi nama dia Rahim. Masa tu Rahim berada kat Kelantan, lebih kurang 3 tahun sebelum kejadian ni. Dia memang jenis suka ambil tahu pasal benda-benda mistik ni. Lagi-lagi kat sana orang kampung memang kuat percaya lah dengan cerita-cerita hantu ni. Dengan sihir, ilmu pukau, semua tu memang jadi benda biasa lah. Ada satu kampung nama Auduri. Kat situ hampir semua orang percaya benda gaib ni wujud. Rahim duduk kat Kelantan hampir 2 bulan. Satu hari tu dia dapat peluang pergi ke rumah seorang bomo ni. Bomo ni memang terkenal lah. Nama dia Pak Awang. Sampai je nampak Pak Awang tengah borak dengan orang kampung yang datang melepak. Rahim pun bagi salam, perkenalkan diri, cakap dia datang sebab nak tengok sendiri macam mana Pak Awang ni rawat orang kena sampuk. Pak Awang senyum je, ajak masuk. Rumah dia tak besar mana pun. Dalam bilik tu lebih kurang 17 kaki kali 14 kaki. Tapi yang buat Rahim rasa pelik, dalam rumah tu ada macam-macam barang yang dia tak pernah tengok pun seumur hidup dia. Rasa macam masuk tempat lain tau. Kat satu sudut tu adalah katil kecil kayu jati. Atas katil tu ada beberapa bantal yang dah lusuh. Bau pun boleh tahan juga lah kan. Tapi yang paling buat Rahim meremang, atas katil tu ada satu tubuh terbaring, berselimut habis dari kepala sampailah ke kaki. Rahim tanya perlahan, siapa tu? Pak Awang pandang dia semacam je. Lepas tu jawab selamba je, itu sahabat dia, yang dia guna untuk buat kerja waktu malam. Rahim dah mula rasa tak ada hati dah. Tapi dia diam je lah. Bila dia tanya lagi, kenapa tutup satu badan? Pak Awang cakap sahabat dia malu nak jumpa orang. Macam tu pula. Mereka pun duduklah diam sekejap. Tiba-tiba suasana sunyi tu terdengar suara kecoh bila beberapa perempuan datang terhubung gapah. Salah seorang terus melutut, menangis, merayulah kat Pak Awang ni. Dia cakap adik dia kena buatan orang. Sekarang jadi macam dah tak betul dah. Cakap seorang-seorang, lepas tu tak tahan bunyi, macam-macam jadilah. Pak Awang terus bangun, pergi ke dapur. Lepas tu keluar bawa mangkuk berisi air. Dia pun duduklah bersila, bakar kemenyan. Lepas tu tenung air sambil mulut tekumat kamik baca sesuatu. Baca jampi serapah lah kot. Dalam beberapa saat muka dia pun dah berubah, jadi gelap. Mata pula kebiru-biruan dan berkilat. Badan dia bergoyang perlahan. Suara dia pun dah lain, jadi garau. Dia tanya nama dan umur pesakit tu. Nama adik dia tu lah. Peluang tadi jawab dengan harapan yang tinggi lah. Lepas tu Pak Awang pusing arah katil, cakap kat benda yang berselimut tadi tu, suruh pergi ambil rambut perempuan yang mati beranak. Dan masa tu benda atas katil tu